Pernah tak kau terfikir apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kau masa kau minum kopi hitam setiap pagi tu? Nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya ada satu proses biologi yang cukup dramatik sedang berlaku. Ia bukan sekadar minuman tau. Anggap je macam satu misi rahsia dalam badan kau. Jom kita bongkar sama-sama. Betul. Kau tak salah dengar. Dalam masa beberapa minit je, secawan kopi hitam yang tak ada gula tu boleh mulakan satu operasi senyap untuk ambil alih sistem saraf pusat kau. Serius, cuba bayangkan macam dalam filem aksi di mana kafein tu adalah ejen perisik yang dihantar untuk satu misi yang sangat-sangat penting. Okey, jom kita mulakan. Misi ni, ia bermula dengan tegukan pertama je. Sebelum kafein tu sendiri mula buat kerja, haba daripada kopi tu dah hantar isyarat pertama. Rasa suam panas yang lalu kat tekak engkau tu, dia terus aktifkan sistem saraf. Macam tekan butang on untuk satu badan. Kiranya, ni isyarat awal yang bagi tahu badan kau, okey, bersedia semua. Bila kopi tu dah sampai ke perut, kat sini satu benda best jadi. Sebab tak ada gula, asid dengan enzim pencernaan boleh buat kerja laju-laju. Tak ada apa yang nak melambatkan proses serapan. Dan inilah yang membolehkan ejen utama kita, si kafein tu, untuk masuk ke dalam aliran darah dengan sangat pantas. Sekarang, kita masuk bahagian paling best. Misi utama kafein, menyelinap masuk ke pusat kawalan badan kita, iaitu otak. Dan yang paling gila, misi ni cuma ambil masa beberapa minit je tau. Kafein ni bergerak dengan sangat pantas melalui aliran darah, terus menuju ke sasaran dia tanpa lengah-lengah. Laju betul kerja dia. Okey, sebelum kita teruskan, kita kena kenal dulu penjahat dalam cerita ni. Adenosin. Senang cerita, adenosin ni bahan kimia dalam otak yang buat kita rasa mengantuk dan letih. Cuba bayangkan otak kita ni ada banyak lubang kunci. Bila adenosin ni masuk dalam lubang kunci tu, ia akan perlahankan sel-sel saraf kita. Sebab tu kita rasa lemau. Kat sinilah liciknya kafein ni. Dari segi struktur kimia, rupa kafein ni hampir sama dengan adenosin. Jadi, apa dia buat? Dia menyamar. Kafein akan pergi ke lubang kunci kat otak tu dan curi tempat adenosin. Dia blok terus adenosin dari masuk. Macam pencuri kunci yang pro. So, bila adenosin dah kena blok, mesej untuk berehat tu tak pernah sampai ke otak. Sebaliknya, sel-sel saraf atau neuron kita mula berhubung dengan lagi pantas. Zaz, macam lampu stadium tiba-tiba menyala. Inilah masanya kau mula rasa lebih fokus, lebih segar dan rasa letih tu hilang macam tu je. Misi kat otak berjaya. Tapi, cerita kita tak habis kat situ. Kejayaan ke otak tadi tu, dia mencetuskan satu siri reaksi berantai ke seluruh badan. Macam efek domino. Satu jatuh, semua ikut. Mula-mula, jantung kau akan berdegup sikit lebih kuat. Jangan risau, ni bukan benda tak elok. Ia sebenarnya tingkatkan aliran oksigen ke seluruh badan, terutamanya otak. Lepas tu, hati pula akan mula pecahkan lemak untuk dijadikan sumber tenaga yang bersih. Kemudian, kelenjar adrenal akan lepaskan sikit adrenalin, cukup untuk buat kau alert. Dan akhir sekali, buah pinggang dan hati akan bekerja lebih efisien untuk cuci sisa-sisa metabolisme. Dan benda paling best pasal tenaga dari kopi hitam ni ialah ia datang dari pemecahan lemak, bukan gula. Maksudnya, kau dapat tenaga yang stabil dan tahan lama. Tak adalah tenaga naik mendadak lepas tu terus crash atau penat gila, macam yang selalu jadi kalau minum air manis. Dan pasal adrenalin tadi tu kan, walaupun ada, ia cuma pada tahap yang ringan je. Cukup untuk buat badan kau waspada, tapi masih rasa tenang dan terkawal. Kiranya, ia bagi kau fokus yang tajam, bukan rasa cemas atau berdebar-debar tak tentu pasal. Akhirnya, lepas semua proses ni berlaku, kita pun sampai ke peringkat akhir. Misi telah pun selesai dengan jayanya. Jadi, apa hasil akhir dia untuk kau? Fikiran yang lebih tajam, emosi dan tenaga yang lebih stabil, dan yang paling penting, satu perasaan yang lebih terkawal. Semua ni hanya dari secawan kopi hitam tanpa gula. Power kan? Jadi, lain kali bila kau minum kopi, ingatlah, ia bukan sekadar minuman untuk hilangkan rasa mengantuk. Ia sebenarnya satu isyarat biologi yang sangat kuat untuk bagi tahu seluruh badan kau dah tiba masanya untuk bangun dan fokus. Tapi kan, ini baru cerita pasal kopi hitam. Kalau kau rasa ini dah cukup hebat, tunggu sampai kita bongkar pula rahsia di sebalik secawan teh hijau dalam kupasan kami yang seterusnya. Jadi, jangan lupa follow kami untuk lebih banyak lagi pendedahan menarik macam ni.
Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!